شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ramadan Karim saya ucapkan kepada semua para penonton. Bertemu kita dalam siri Bicara Tanwir edisi Ramadan 1447 Hijrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk kesekian kalinya dalam hidup kita, Allah memilih kita untuk berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Namun persoalannya, sejauh mana kehadirannya disantuni dengan penuh kualiti. Ya benar, kita mampu menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Akan tetapi terkadang susah juga ya mengawal nafsu yang telah bermaharaja lela selama 11 bulan tanpa Ramadan. Jom saya kongsikan tips yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, daripada hadis ni dapat kita fahami bahawa puasa itu adalah seharusnya menjadi perisai kepada diri kita dari melakukan perkara-perkara dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa ni bukan sekadar perisai, malah lebih daripada itu, dia menjadi senjata melawan hawa nafsu dan syaitan. Dengan menahan diri daripada makan dan minum, Al-Ghazali menitipkan bahawa seseorang itu akan membangun ketahanan terhadap godaan syaitan. Makna kata, maqasid puasa itu seharusnya menyelamatkan kita daripada perbuatan keji, perbuatan jahil, sama ada melalui percakapan ataupun perbuatan kita sendiri. Dan di hujung hadis itu, Nabi SAW menitipkan satu tips untuk kita ajarkan atau sebutkan bila kita terjerumus dalam situasi sedemikian atau diajak melakukan kemungkaran. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Tuan-tuan yang dikasihi, ianya tidak mudah, dia perlu kepada mujahadah. Kalau kita sanggup bersusah-susah mujahadah, beratur untuk dapatkan makanan viral di bazar, untuk booking tempat-tempat makan viral dan segala jenis yang viral, kenapa tidak kita berlaku adil, bermujahadahlah, bersusah-susah payahlah juga dalam mengawal hawa nafsu. Mujahadah jualah kita dalam menggunakan tips, sesungguhnya aku sedang berpuasa, andai terjebak untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Moga kita tergolong di kalangan orang yang bertindak sebagai culture builder, sebagaimana yang dititipkan oleh almarhum Ustaz Dr. Siddiq Fadil, yang membentuk budaya-budaya yang baik dalam masyarakat. Moga-moga Ramadan yang kita lalui ini terhindar dari maksiat dan terampun segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian gerakan ilmu dan bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.